Bos, macam mana kita nak mengubah cara hidup kita? Pertama sekali, dimulai dengan bangun pagi. Kalau mung bangun lewat, mung tak usah duk koyak nak mengubah hidup lah. Bangun pagi. Bangun pagi. Jadi bila nak bangun pagi, apa kita kena buat? Tidur awal lah. Betul. Okey. Okey. Yang kedua, kita kena makan secara sedar. Makan secara sedar ni maksudnya jangan duk buat benda lain selain daripada makan. Ini yang menonton video ni, kalau 1000, kalau 1,000,000, semua ni ada anxiety belakang. Bagah. Kes apa? Kes angin. Angin punca daripada mana? Punca daripada pemakanan. Makan tu duk tengok kau telefon. Jadi angin, jadi gastrik. Kita punya oksigen nak pergi ke otak ni, dia melalui darah. Jadi bila kita punya darah tu putus-putus dengan angin, jadi tak sampai molek lah oksigen ke otak. Betul. Itu jadi sakit kepala ngak. Okay. Dia mula ngangin, dia loyo. Lepas tu dia jadi otak shock ah. Dah tak, oksigen tak sampai. Itu anxiety tu jadi getar, jadi panic attack tu. Jadi makan tu Allah bagi rezeki. Allah bagi rezeki kita duk layan benda lain. Kurang ajar. Betul lah. Faham. Makan secara sedar. Berapa dah? Itu yang kedua. Yang ketiga? Yang ketiga, kita hendaklah bersukan. Beriadah. Jangan kata aku memang kerja berpeluh dah. Itu tak sama. Contoh, mu bangun pagi, mu ngemas rumah. Mu ngemas rumah sebab nak kemas, dengan mu mengemas rumah sebab nak beriadah, benda yang berbeza. Kalau mu nak kemas, bini mu sepah, anak mu sepah, mula mu mengamuk. Sebab mu nak kemas. Mu stres. Dia kata, aku ngemas dah. Aku nak atas kok. Dengar apa habis? Mengemas kerana nak berpeluh tu lain. Mu menyapu depan rumah. Mu bangun pagi, siap solat apa semua. Mu menyapu-nyapu depan rumah. Dengan niat nak berpeluh. Lain. Biar gugur pulak daun pun mu tak marah. Mu tak marah. Ni mu baru lepas nyapu. Ni aku malas nyapu ni. Baru lepas paling ponggol gugur pulak dah. Mu marah siapa? Pohon tu siapa? Ya, hak buat. Okey, berapa dah? Yang keempat pula. Tinggalkan media sosial. Tinggalkan media sosial. Amba bukan content creator. Mu tak perlu like, mu tak perlu share video ni. Sebab aku bukan content creator. Aku just menyampaikan. Tinggalkan media sosial. Tak boleh berjaya kita cari makan dengan media sosial. Kurang ke? Sebab apa? Bila mu main media sosial, maka mu tidur lewat. Betul. Mu makan tengok telefon. Betul. Mu bangun pagi, mu tak bersuka kacau kau duk scroll TikTok. Betul. Berkait habis dengan media sosial. Ya. Jadi kalau mu tak boleh tinggal, mu kurangkan. Mu kena buat jadual bila mu nak main media sosial. Berapa ramai orang dibuat kerja kerana kakah media sosial. Mu jangan sampai media sosial kontrol mu. Mu kena kontrol dia. Zaman dulu, orang punah kerana dadah tu. Kerana dadah, orang tak pergi kerja. Kerana dadah, orang cerah-berah. Kerana dadah, orang tak cara kanak. Zaman learning, dadahnya adalah media sosial. Kerana media sosial, kerana TikTok, kerana Facebook, kerana IG lah. Mu kena buat kerja. Mu tak cara kanak bini. Mu bangun lewat kerana media sosial. Jadi cuba kaji benda ni. Berapa dah? Yang kelima pula. Yang kelima pula, apa dia? Tulis jurnal. Ya, tulis jurnal. Tulis jurnal ni apa dia? Okey nak wayak so. Mu study lah lepas ni, buka YouTube. Apa itu menulis jurnal? Bukan tulis diari. Tulis diari mu tulis minit kau ni, jurnal bukan. Jurnal ni setiap malam sebelum mu tidur, mu tulis gapo kejayaan mu hari ni. Nak tak ada langsung kejayaan. Kegagalan ada sedepa. Tapi berani garanti kegagalan mu adalah mu buang masa dengan telefon. Ya. Tak kira orang menega, tak kira profesor, tak kira ustaz, doktor, tok imam, buang masa. Tulis jurnal. Biar mu berasa rugi buang masa di media sosial. Mu pergi bercuti, kononnya cuti sekolah. Klik kapal, duduk dalam bilik main media sosial. Jadi mu tulis kegagalan mu supaya mu boleh berazam untuk meninggalkan tabiat tu. Kalau mu tak tulis, mungkin malam ni mu tulis kejayaan. Ada so kejayaan dia. Bangun pukul 10, tu kejayaan dia. Moga mari dulu dia bangun pukul 4. Tulis. Kemudian kegagalan banyak. Itu nama. Itu tujuan kita tulis jurnal. Supaya malam esok mu tulis tu, kurang dah kegagalan mu tu. Kejayaan, kegagalan,
azam hari esok. Mu bangun pagi esok, mu baca semula jenuh hak mu tulis tu. Dan yang terakhir sekali, dia ada semua step untuk berubah. Tinggalkan benda yang melalai ke otakmu. Yakni